Mercedes-Benz Malaysia kini memperkenalkan GLE 400e 4matic CKD pekan dengan harga bermula RM499,888. Model ini digerakkan oleh enjin 2 liter turbo bersama motor elektrik, menghasilkan gabungan 381 PS dan 650 Nm torque. Dia digandingkan dengan transmisi Nigitronic dan sistem 4matic membolehkan pencetutan 0 ke 100 km sejam dalam masa 6.1 saat. Salah satu keistimewaan utama ialah bateri 31 kWh yang mampu memberikan sehingga 114 km jarak elektrik WLTP, antara yang tertinggi bagi SUV plug-in hybrid di Malaysia. Dia turut menyokong pengecasan AC 11 kW dan pengecasan pantas DC sehingga 60 kW. Pakej AMD line hadir standard termasuk rim AMD 21 inci, rear diamond dan lampu multi-beam LED. Bahagian dalaman menampilkan kabin AMD line yang sporty dengan dua skrin 12.3 inci, sistem MBUX terkini serta Apple CarPlay dan Android Auto tanpa wayar. Model ini juga dilengkapi pakej bantuan pemandu Plus dan datang dengan waranti 4 tahun tanpa had kebatuan.